warga negara Malaysia kamu nampak? Tak nampak? Kamu susahkan kami rakyat Malaysia ni secara haluslah kamu ingat. Kamu ingat kamu boleh lepaslah. Oh, segala macam apa, orang semua ni, rakyat semua ni, masyarakat ni nampak siapa yang gagal. Nah tu, PDRM. Yang salah PDRM. Jenayah banyak pun salah PDRM. Yang membawa, yang membuka pintu semua tu siapa? Kamu kan? Kamu tak payahlah nak jadi nak memberi alasan yang tidak logik masuk akal tu. Lepas tu kalau berniaga-berniaga, tolak kepada PBT. Banyaklah punya kamu ni punya cekadak. Orang dah cakap kelempang-kelempung. Macam tu banyak warga asing punya kuasa di depan mata kami ni. Kamu boleh duduk diam aja, tidur kenyang, lagi berlagak macam tak ada apa-apa urusan pengarah immigration, pengarah custom. Kamu tak nampak ke? Oh, urusan tu, urusan keuangan. Kalau mereka menjalankan aktiviti, tindakan siapa? Custom, immigration. Tindakan siapa? Custom dengan immigration. Kamu ingat kuasa kamu itu boleh bertindak sebagai kuasa yang menindas rakyat Malaysia ke? Kamu dah tahu kan? Kamu boleh kehilangan semua kemudahan, semua jawatan kamu itu jika kuasa yang kamu miliki itu diberi bersuara kerana hak rakyat Malaysia telah dikhianati oleh kamu yang mempunyai kunci terbesar kepada pintu masuk negara, immigration dan juga custom. Warga asing tu buat salah kat depan mata kamu je, wahai pengarah immigration dengan immigration ni, kaki tangan kamu ni. Kamu tahu tak? Yang kakak ni duduk kepang-kepung ni persoalkan ni kesalahan-kesalahan yang mereka buat ni. Kamu tak nampak? Berbulan dah kakak. Memalukan betul lah. Memalukan sendiri orang yang seharusnya menjaga dasar yang dibuat oleh kerajaan. Undang-undang. Kamu tahu kedaulatan undang-undang. Tapi kamu buat apa? Rakyat yang menjaga kedaulatan undang-undang. Tapi kamu membiarkan. Memalukanlah pengarah immigration dengan custom ni. Mana nak letak muka? Tak tahulah. Lepas tu orang duk soal lah, manalah tindakan polis. Yang salah memang polis lah. Yang tanggung akibat. Kenapa? Sebab memang dah biasa. Polis ni kan dia anak tiri. Polis memang anak tiri KDN. Sebabnya kenapa? Yang bawa masuk segala mak bapak, yang apa segala bapaknya, susahnya jenayah-jenayah ni, memang melalui pintu immigration yang biarkan masuk. Yang memberi pula kuasa dia orang meniaga ni, custom. Tercalik juga PBT, bagi lesen. Yang bagi-bagi permit ni, custom. Itu kalau nak tahu. Buat macam lah kakak ni tak tahu. Kakak ni cakap berlapik-berlapik lagi sebelum ni. Kakak cakap elok-elok, kamu tak nak dengar. Ni, yang Yayasan Sabina Aceh Melaya tu, siapa yang bagi kebenaran? Nak tanya juga. Ni cerita lucu ni. Cerita lucu dan yang memalukan sekali jabatan yang melanggar undang-undang. Undang-undang dasar yang dia buat, dia langgar. Dia pijak-pijak lagi. Lah kamu depan mata je. Nak kata tak nampak depan mata. Bukannya kat dalam pedalaman sana, dalam hutan sana. Tak ada, depan mata je. Nak cakapnya betapa memalukannya. Kenapa? Warga asing boleh melanggar kekuasaan immigration. Padahal immigration kuat kan? Kuasa dia melarang itu tak boleh ni. Macam-macam tak boleh. Warga asing. Tapi depan mata immigration je. Macam tu tayang. Keluar masuk. Dia bawa. Sikit tak heran dengan rakyat Malaysia. Tahu tak? Kakak ni lahir dekat hutan simpan. Tu kamu tak nampak? Kakak tanya, kamu buat bodoh aja, tak tahu apa-apa lah kakak ni. Kakak persoalkan kutipan warga asing. Pengarah immigration ni kakak nak bagi tahu, bukan satu, bukan dua, dah berpuluh-puluh dah yang datang kat sini timbul. Dia dekat negara dia tak ada kelulusan, datang dekat negara kita, dia boleh kutip kekayaan ni banyak-banyak ni. Siapa bagi ni? Orang negara kita sendiri ni belajar setengah mati, bertahun-tahun, lepas tu kami tak dapat apa. Kami pula yang kena jadi hamba mereka. Kenapa kamu ni? Pengarah immigration yang lama ke, yang dengan yang baru nak tanya? Kamu sakit hati ke dengan rakyat Malaysia ni? Kalau kamu sakit hati, kamu buat kami macam ni, kamu ni tak layak jadi rakyat Malaysia. Baik kamu jadi warga asing je lah, sama macam mereka. Kalau orang cakap berlapik-lapik ni, tak gerti lagi. Dah nampak kan apa yang jadi dekat kami? Kamu ni jaga siapa sebenarnya? Kamu jaga warga asing kan? Itu jawapan dia. Tak payahlah nak berdolak-dalik. Orang bukan semua bodoh pun. Tapi orang tak faham je undang-undang tu sampai ke mana. Kamu jangan suka-suka kamu je mentang-mentang kamu ada jawatan. Kamu faham tak apa maksud tu? Tindakan melebihi kuasa. Kamu faham maksud dia? Duk joret lah kedaulatan undang-undang, membuatlah dasar. Tapi dasar itu sebagai selimut dekat kamu, menindas kami rakyat Malaysia ni. Dah cukup dah tindas.
Sekarang dah tak boleh tindas lagi. Kamu tindas. Kamu ingat perbuatan kamu tak berakibat kepada diri kamu dan masa depan kamu, keluarga kamu juga ke?